Jangkitan papiloma virus manusia HPV boleh berlaku seawal usia remaja sebelum berkembang menjadi kanser pangkal rahim dalam tempoh 10 hingga 20 tahun. Sehubungan itu, wanita digesa memanfaatkan pelbagai perkhidmatan dan fasiliti kesihatan yang disediakan bagi mendapatkan saringan awal. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, tanggapan kanser hanya menyerang golongan berusia perlu diubah kerana semakin ramai wanita muda kini dikesan menghidap penyakit itu. Menurut beliau, kanser pangkal rahim lazimnya melibatkan wanita berusia antara 35 hingga 65 tahun. Namun berpunca daripada jangkitan HPV yang berlaku lebih awal. Beliau berkata demikian pada program Perisai Kesihatan Wanita Muda 2026, Anjuran Pertubuhan Inovasi Sosial Pembangunan Wanita Kuala Lumpur Wisdom di Sungai Besi.